generasi kafah Rabbani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apresiasi saya hulurkan buat peraja acara yang dihormati, legasi kepimpinan hakim berintegriti, guru-guru yang berdedikasi, para peserta pemidato bestari. Seterusnya, seluruh warga dewan diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang maha bijaksana lagi maha memimpin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin agung yang membawa umat daripada kejahilan kepada cahaya keimanan. Berdiri saya di sini bukan sekadar rangkaian kata, bukan jua untuk melontar kata tanpa makna. Tetapi saya berdiri di sini membawa satu suara, suara yang menggema dari lubuk nurani umat, membawa sebuah harapan, harapan untuk melihat Islam kembali memimpin dunia dan melahirkan generasi kafah Rabbani. Kepimpinan Islam, cahaya petunjuk membangun generasi kafah. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertanya mengapa dunia yang semakin maju semakin celaru, teknologi melambung tinggi, tetapi nilai kemanusiaan makin menyepi? Kita punya gadget canggih di tangan, namun tiada Al-Quran di hati. Kita punya ilmu di kepala, namun tiada iman yang membimbing jiwa. Di sinilah puncanya, umat hari ini sudah jauh tersasar. Kita tidak lagi dipimpin oleh Islam, tetapi dibelenggu oleh ideologi asing yang merosakkan. Sidang hadirin sekalian, tak tumbuh tak melata, tak sungguh saya tak kata. Izinkan saya mengupas isi tajuk pidato kita. Isi pertama, Islam memimpin, bukan dipinggirkan. Apakah maksud memimpin? Memimpin bukan sekadar tak ada di hadapan, tetapi membimbing ke arah kebenaran, menjauhi kebatilan dan membina insan. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Islam datang untuk membina akhlak, untuk memimpin dunia dengan nilai, bukan nafsu. Tetapi hari ini, adakah Islam masih memimpin atau hanya menjadi penonton di pinggir pentas dunia? Isi kedua, Islam memimpin, bukan dipinggirkan. Apa itu kafah Rabbani? Kafah bermaksud menyeluruh, bukan Islam hanya pada solat, tetapi Islam dalam pergaulan, pentadbiran, ekonomi, pendidikan, malah cara berfikir. Rabbani pula bermaksud menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, hati yang terpaut pada ilahi, hidup yang tunduk pada syariat. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, yakni menyeluruh, dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Isi ketiga, apa itu kafah Rabbani? Kafah bermaksud menyeluruh, bukan Islam hanya pada solat, tetapi Islam dalam pergaulan, pentadbiran, ekonomi, pendidikan, malah cara berfikir. Rabbani pula bermaksud menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan, hati yang terpaut pada ilahi, hidup yang tunduk pada syariat. Isi ketiga, ciri-ciri generasi kafah Rabbani. Bagaimanakah rupa generasi kafah Rabbani? Pertama, berilmu dan beramal. Sabda Nabi Muhammad SAW, sesiapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, amanah dan berintegriti.
tidak pernah tergoda dengan habuan dunia. Ketiga, menjadi kedua dan pemimpin bukan sahaja dipimpin, tetapi bersedia memimpin dengan iman dan ihsan. Hadirin sekalian, Islam tidak datang untuk duduk di tepi. Islam bukan agama pinggiran, bukan hanya dalam khutbah Jumaat atau majlis tahlil. Islam datang untuk memimpin kehidupan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya kebenaran. Lihatlah sejarah, lihatlah Rasulullah SAW. Baginda bukan sahaja guru, baginda bukan sahaja ahli ibadah, tetapi baginda adalah pemimpin agung, pemimpin yang menyatukan umat, membina negara, mentaatkan ekonomi dan menyebarkan rahmat. Lalu, apa tugas kita hari ini? Tugas kita untuk menyambung salah itu, untuk melahirkan kembali generasi seperti para sahabat, generasi yang sanggup meninggalkan dunia demi akhirat, generasi yang menjadikan Islam sebagai pedoman, bukan pilihan sampingan. Hadirin yang dikasihi sekalian, Islam datang untuk duduk di tepi. Islam bukan agama pinggiran, bukan hanya dalam khutbah Jumaat atau majlis tahlil. Islam datang untuk memimpin kehidupan manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya kebenaran. Bangkitlah, bangkitlah wahai pemuda-pemudi Islam. Bangkitlah sebagai generasi yang memahami Islam secara kafah. Bangkitlah sebagai umat yang mencontohi Rasulullah. Bangkitlah sebagai generasi Rabbani yang memimpin dunia dengan iman dan takwa. Tanam selasih di tepi perigi, airnya jernih penyejuk hati. Islam memimpin umat sejati menuju syurga akhir yang abadi. Kesimpulannya, kita tidak mahu generasi yang hanya bijak di pentas debat tapi gagal di medan amal. Kita tidak mahu remaja yang hanya petah berkata Allahu Akbar